Alah, tak bagi signal, main masuk je. Banyak kes kemalangan berlaku disebabkan perbuatan yang tidak selamat. Jom saya kongsikan tip keselamatan jalan raya. Tip keselamatan, Didi kata, kalau nak tukar lorong atau masuk simpang, amalkan CITO. CITO? Apa tu? CITO, CITO. Sebelum masuk simpang ataupun tukar lorong, pastikan anda tengok cermin dulu. Cermin kiri, cermin kanan, cermin belakang. Kalau anda kenaan laju daripada belakang. Cermin dah clear, baru bagi signal ataupun isyarat. Bagi isyarat, jangan terus masuk, kena T. Toleh dulu kalau ada kenderaan sebelah kanan ataupun blind spot. Dah toleh, semua okey, baru kita olah gerak. Mudah kan? Tapi ramai tak buat. Alah abang safety, benda ni dah belajar lah masa ambil lesen dulu. Betul, ilmu tanpa amal tak guna. Amalkan CITO demi orang tercinta. Ilmu berguna, manfaat bersama.